Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel LMK guys. Okay, so sekarang aku dekat Macap. Okay, video ni jadi 2 siri sebab aku nak review minyak hitam RLT Racing Fast Runner 1550. So aku pakai dekat motor ni jadi motor ni full spec 62. Okay, buat masa ni sekarang aku dah pakai dah berapa mileage dah Okay, dah 449,500 lah. Okay, so dah 500 km aku pakai minyak RLT Racing Fast Runner 1550. So far apa yang aku boleh cakap first minyak dia ada berat sikit. Okay, minyak dia ada berat sikit. Lepas tu aku ada bau minyak dia, bau busuk sikit lah. Dia bau diesel lah, dia bau diesel lah, lebih pada bau diesel. Akan tetapi untuk first impression pada engine, memang engine smooth. Vibrate tu tak sangat lah. Okay, pasti vibrate pasal motor ni motor aspek. Okay, motor aspek biasanya memang ada vibrate sikit lah. Okay, tapi bila daily use memang engine smooth. Okay, dalam 100 ke 115, alhamdulillah engine smooth, tak ada apa lah. Okay, so upshift gear, downshift gear tak ada masalah, memang smooth. Tak ada rasa keras-keras ada. Okay, itu je lah yang aku boleh share bila mana aku pakai minyak RLT Racing daripada abang bawa IP sendiri. Okay, aku first time nak guna ni. Okay, baru nak support. Bukan baru nak support, aku banyak try minyak-minyak lain lah. Okay, so mana korang boleh cari minyak RLT Racing ni, korang boleh pergi dekat Shopee abang bawa IP lah. Okay, so kencur ni. Okay, okay, sekarang aku dah sampai Muar. Jadinya aku nak cerita sikit pasal pakai minyak RLT Racing Fast Runner 1550. So engine masih dalam keadaan baik lah. Tak vibrate pun, tak ada vibrate sangat lah. Kalau 1.3 je lah vibrate lah kan, pasal motor ni motor kecil. Okay, lain-lain tak ada. Engine pun tak rasa stres sangat. Okay, itu je lah. Dah malam lah ni, 7 malam. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel LMK guys. So itu hari aku tak sempat nak review lepas ride ke Muar tu hari, pasal aku rushing balik sampai sini pukul 6 petang. Sampai Pasir Gudang 6 petang. Jadi aku rushing nak pergi jemput bini aku balik kerja. Memang tak sempat nak review, jadinya aku review agak lewat sebenarnya. Aku dah pakai motor ni buat pergi kerja sikit. So mileage tu hari dalam 400 lebih, kot dekat 500. So ini mileage sekarang 926. Okay, hampir 500 km. Aku uji minyak hitam RLT Racing Fast Runner 1550 daripada abang IP punya ni. Jadinya aku memang legend betul lah. Aku bawa dalam 140 meter 140 lah. Okay, bukan GPS tau, meter 140 maintain. Time balik tak ada masalah. Okay, memang tak ada masalah daripada segi engine. Walaupun aku maintain 140, tapi engine tak vibrate. Tak macam yang sebelum-sebelum ni aku bawa, memang ada vibrate sikit lah. Apa yang aku boleh simpulkan, motor ni spek 62. Jadi bila pakai minyak hitam 1550 Fast Runner RLT Racing ni, dia ada rasa berat sikit lah pada awal-awalnya. Okay, untuk downshift upshift gear memang tak ada masalah, sangat smooth. Okay, tak ada rasa keras apa-apa, tak ada.
dah pakai 1000k tau, 1000k mileage. Okay, total 1000k lah, right? Tak ada apa-apa masalah. Dan engine pun tak ada bunyi pelik-pelik. Korang boleh dengar sendiri ya. Sekejap, aku start. Okay. Mungkin tak clear sebab dalam video memang tak akan dapat clear betul-betul lah. Tapi memang tak ada bunyi pelik-pelik bagi aku. Dan aku dah beli satu lagi minyak hitam yang sama juga, RLT Racing Fast Runner 1550. Disebabkan aku selesa dengan minyak hitam ni, aku kekalkan lah. Aku next time aku akan tukar. Kena tunggu lagi 500 km lah. Okay, tunggu lagi 500 km aku akan tukar. Dan kita tengok dia punya minyak dia macam mana. Alright, ada bau-bau besi ke apa ke. Okay, sebab aku memang maintain 1.4 masa nak balik ke Pasir Gudang. Alright, memang syok lah. Bagi aku memang smooth. Cuma yang tak boleh nak buat aku lagi pergi lagi laju, cuma fork aku dengan mono aku dah out lah. Jadi aku akan tukar. Jadi aku akan cuba lagi, maybe nanti-nantilah, bukan dalam masa terdekat. Alright, so apa yang aku boleh katakan, minyak hitam RLT Racing Fast Runner 1550 daripada nombor YP ni memang terbaik lah. Okay, memang terbaik. Harga pun tak keras. Harga memang harga bagi aku B40 lah, dengan kualiti yang dia bagi. Sebab ada ester lagi. Okay, dia menjaga enjin dengan baik. Lagi-lagi yang dah spek tinggi-tinggi ni, aku rekomenkan lah untuk korang pakai. Alright. Okay, ini video first puasa ni aku buat ni. Okay, aku cuba untuk nak buat hari-hari lah sebenarnya. Alright. Aku pun tak review betul-betul motor ni. Balik muar tu hari, stiker Thailand sampai nak tercabut-cabut dah. Nak kata muar panas tu hari, tak panas sangat pun. Laju sangat kot. Tak ada gurau. Okay, aku pun tak review sangat motor ni full spec. Nantilah ada masa aku review betul-betul lah apa yang barang yang aku tukar. Okay, ada banyak kali aku rasa aku nak review tapi tak ter-review lagi. Right. So pada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Dan jangan skip iklan, tanda support aku. Right. Ni yang tertinggal aku punya video tu, aku buat motor kat mana? Aku buat motor kat area Kompas sana. Korang boleh search AYZ Performance ni. Okay, dia orang memang specialist motor-motor injection, special LC V8, Waisuku LC carburetor pun dia orang layan. Okay, korang boleh cari. Memang aku recommend lah bengkel dia sebenarnya. Memang terbaik. Kalau ada apa-apa masalah, just pergi balik ke kedai dia. Dia orang boleh solve the problem tu semua, tak ada masalah. Okay, untuk next ke Thailand, aku akan buat top set lah. Aku akan buat top set. Lepas tu aku tukar oil filter, fuel filter, mana-mana yang berkenaan lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.